Ada adat yang bangsa jasmania. Apa adat bangsa jasmania? Kuat makan, kuat tidur, kuat sembang, kuat bergaul. Semua tu adat yang radiah. Sifat tu bila dibuang saja, dikikis, ibarat kita membuangkan karat-karat di cermin, lumpur di cermin. Maka cermin tu pum terbuka. Oh, hebat nampak. Itulah qalbi. Ya. Jadi kita nak biarkan qalbi kita berkarat ataupun kita nak cantik kelap balik. Ya, kena polis balik lah, biar dia cantik balik cermin. Wah, cermin kecil kan, tapi dia boleh tangkap orang dan matahari boleh masuk dalam tu, matahari boleh masuk dalam tu, bulan boleh masuk dalam tu, semua dia nampak melalui cermin walaupun dia kecil, tapi dengan syarat dia bersih. Qalbi itu juga, ya, dia bersih, tak terbuka dan terbuka. Tapi kalau kita tak sayang ni, kita biar lumpur maksiat, mungkar bertepek-tepek dalam, kita biar. Akhirnya berkarat, tapi rugilah kan.